menyambung pengajian kita, pengajian pada bab jual beli. Sambungan kita pada bahasan yang lepas berkenaan dengan syarat pada barang yang diakadkan. Kita masih lagi bahas menguraikan tentang rukun jual beli satu persatu. Kan, rukun jual beli dulu ada 3, iaitulah orang yang berakad, penjual pembeli. Kemudian barang yang diakadkan, iaitu harga dan barang atau benda yang dijual. Ketiga, sirah dan ijab qabul. Sirah tu iaitu ijab qabul. Jadi kita dah bahas dah ijab qabul. Ijab qabul kita dah bahas. Kemudian syarat orang yang berakad pun kita dah bahas dah. Kemudian kita bahas, kita masuk pada tajuk syarat pada barang yang diakadkan. Kita sambungan kita yang kedua pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, syarat barang yang diakadkan ataupun barang yang kita beli ataupun kita jual tu, barang itu ada manfaatnya, ada gunanya. Ada manfaat tu pada syarak, bukan pada kita, pada syarak, yakni pada pandangan sudut syariat. Barang yang kita nak beli, barang yang kita nak jual, dia ada manfaat di sudut syariat. Umpama jual air tepi perigi atau tepi sungai pakai tong, atau jual tanah yang dilonggok-longgok di padang, kerana ada gunanya. Dia kata telaga ni hak sendiri ya, bukan hak orang. Kalau hak orang tak boleh. Kalau sungai tak apa. Sungai ni dia harta yang dianggap berkongsi. Bukan dianggap, harta yang dikira sebagai harta berkongsi semua manusia. Dia tak boleh declare hak sendiri. Dia hak semua. Dia air, angin, api. Antaranya lah, kan? Air, api, angin. Hak tu hak semua. Jadi sungai hak semua. Api hak tak ada hak siapa-siapa. Kan, begitu juga angin. Dia nak abang kata angin ni dia punya, sebab dia tak boleh guna, tak boleh kan. Hak tu hak berkongsi semua manusia. Okey, kita sebut air. Air ni kita sungai lah, termasuk ikan yang berada di dalam sungai. Siapa pun boleh cari, siapa pun boleh tangkap, siapa pun boleh mengai. Tak boleh dikira ikan ni aku punya, ikan ni saya punya. Macam berlaku di Pahang. Kan, orang menjala-menjala, dia pergi marah, dia pergi rampas jala, dia kata ikan ni dia punya, dia dah bagi makan petang-petang. Bagi makan tu tak apa, bagilah tu sudut kebaikan dia. Tapi kalau orang tangkap, dia nak habaq ikan tu dia punya, tak boleh. Lain kalau dia buat kolam, hak dia punya, atas tanah dia, ataupun dia sewa dan sebagainya, share ataupun milikkan dia, hak tu boleh dia mengaku. Tapi kan sungai tak. Jadi bila kata sungai, orang ni dia jual ayam. Ayam ke mana? Dia cedok buah dalam tong, dia jual 1 tong RM10. Contoh. Hak tu boleh ya? Pasal apa? Ada manfaatnya. Dan tong tu dia punya, bukan dia ambil hak orang. Kan? Tu hukum dia harus boleh. Dia cedok ayam sungai, dia buah dalam tong, dia jual. Kita tak ada, pasal tak ada keperluan. Semua rumah ada paip ayam masuk. Kan, mungkin sebahagian tempat ada di tempat yang tak ada ayam, tak ada akses ayam masuk ke rumah, terpaksa beli ayam dan sebagainya lah. Ataupun jual tanah. Tanah lungguk-lungguk ni kita kata orang buat tanah baja lah, orang duk bungkus RM5, RM10, RM10 kan, boleh. Hukum dia harus, pasal dia ada gunanya daripada sudut syariat. Kan, orang jual tanah merah campur dengan
apa nama sekam pasal nak buat baja tanam pokok. Kita pun beli. Nak tanam pokok bila? No, bulan depan tu. Lah ni beli dah. Kan? Tak apa. Pasal sekalipun kegunaan itu untuk masa akan datang. Kan? Dia tak semestinya kegunaan tu semasa. Makna manfaat dia tu, waktu tu pun ada manfaat, esok, lusa dan waktu akan datang pun masih lagi ada manfaat. Maka hukum dia harus dijual. Dia bagi contoh kegunaan masa akan datang seperti anak keldai yang masih kecil, yang telah mati ibunya, atau yang telah bercerai daripada ibunya kerana bila besar kelak boleh buat kenderaan. Pasal apa dia sebut keldai yang kecil yang telah mati ibunya atau yang telah bercerai daripada ibunya? Maksudnya kalau masih lagi hidup menyusu dengan ibu dia, tak boleh jual ataupun tak boleh pisahkan, hukum dia haram. Kan haiwan apa sekalipun dia masih kecil, masih hidup menyusu dengan ibu dia, tiba-tiba orang tu pisahkan, dia ceraikan dengan ibu dia. Sebab haiwan ni bila dia pisah susu, kita semua maklum dia terentat. Dia jadi rentat, dia jadi pembesaran dia lambat dan sebagainya lah. Dia jadi tak sihat lah. Kena tinggal dengan mak. Jadi dia kena bagi lepas susu. Hak ni dia kata mak dia mati dah, ataupun ibunya yang dah cerai dengan ibu dah, ibu dia lari pas mana tau, dia pun duk terkotor kanting, orang pun ambil belah. Lepas tu dia kata tak apa nak jual. Kan jual pada waktu kecil kan dia duk angkut barang apa lagi, kena buat model kat dia, nak kena pergi makan susu dan sebagainya. Tapi kegunaan dia masa akan datang besar nanti. Bolehlah heret tongges ke keldai kuat tuan-tuan. Kan? Jadi yang datang keldai ni Allah Ta'ala buat dia dalam Quran, dan Tuhan kutuk dia. Kan kutuk lagu mana? Surah dia tu. Tuhan kata inna ankaral aswati la sautul hamir dalam surah Luqman. Seburuk-buruk suara tu adalah suara himar. Kan? Dan himar ni dia adalah binatang yang kita kata bahasa kasarnya binatang yang bodoh. Dia tanggung apa pun belakang dia tak tahu. Kan? Kama salil himari yahmil asbaro. Kan? Banyak lagi lah ayat-ayat Quran tentang himar. Tuhan sebut himar. Himar ni kalau kata ke orang Arab ni, kalau kata himar kat dia, kalau kita ni kata babi lah, maki kat dia marah. Kan? Jadi himar dia ada kegunaan, dia ada manfaat dia. Manfaat dia angkut barang lah. Dia kuat haiwan himar ni. Dia tak boleh makan himar tu. Himar kita tak boleh makan, tapi dia ada guna. Jadi haiwan pengangkutan, angkut barang dan sebagainya. Saya pernah tengok kat Mesir, di sana sawah padi, ayak tak serupa kita. Dia macam kita ni sungai, dia ada alung bawa pergi ke dalam sungai tu. Depa ada sebahagian tempat tu yang tak ada laluan sungai tu, dia pakai ayak boring dalam tanah tu. Nak kena pulas ayak tu, pulas alat tu, baru ayak terbit daripada pancok dia. Jenuh nak pulas lagi penuh satu petak tuan-tuan. Lain kali depa buh keldai. Kan? Depa tutup mata dia, depa tak kayu, buh atas belakang dia, pada rembas keldai. Keldai tu jalan duk pusing benda tu. Dia mata tak nampak. Depa tutup. Dia duk ingat, dia duk jalan jauh lah. Selepas kira duk jalan tu lama lah, setengah jam lah. Kan duk pusing, duk tawah benda tu. Tu duk tarik, dia duk pusing alat tu supaya ayak keluar. Sampai penuh petak baru dia pun pergi, dia berhenti. Kan? Kuat datang keldai ni, dia taat pada Tuhan lah, buat kerja. Kan? Tu keldai ni. Jadi dia ada kegunaan. Maka hukum dia harus dijual. Tu.
Dari itu, bila dia sebut barang yang ada manfaat pada sudut pandangan syarak, tidak sah menjual binatang-binatang yang melata di bumi seperti ular, kalajengking, kumbang dan sebagainya, kerana binatang-binatang itu tidak dikira harta. Hal ini tuan-tuan tengok dalam mazhab Syafi'i, mana-mana ataupun jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan haiwan ni kalau ular, kalajengking, lipan, bara dan sebagainya disebut sebagai haiwan fawasik. Fawasik ni haiwan yang berbahaya, haiwan yang berbisa. Kalau yang semut, anai-anai ke, tak ada orang jual semut contohlah, dan seangkatan dengan dia disebut sebagai haiwan hasyarat, haiwan yang melata. Hak ni tak dikira harta dan tak dikira sesuatu yang boleh dijadikan sebagai transaksi. Nak jual tak boleh. Kan, bahkan ulama kata hukum dia haram membela dan haram menjual. Tu. Sebab tu dia kata tak boleh. Kerana binatang itu tidak dikira sebagai harta, maka mengeluarkan harta, yakni wang, untuk membelinya dilarang oleh syarak. Sebab tu kita sebut di sini adalah pada sudut pandangan syariat, pada sudut pandangan hukum daripada Allah dan Rasul, dan ijma' ulama. Kita jangan ikut orang kata dia nak bela biar pi, kalau kena ketin aku kan tak boleh. Tak boleh, kita tak boleh ikut pandangan orang, pandangan syarak, kan hukum. Jadi dia kata nak mengeluarkan wang untuk membelinya dilarang oleh syarak, kecuali binatang yang ada manfaat seperti ulat sutera. Ulat sutera boleh, dia ulat tapi dia ada manfaat, dia mengeluarkan benang sutera dan boleh dijual beli sutera tu dengan harga yang mahal. Boleh jual ulat sutera. Pasal apa boleh? Kerana suteranya atau lintah. Lintah lama dah noh. Lintah ni dalam kitab Arab pun ada sebut juga tuan-tuan. Lintah ni dalam kitab Arab pun ada sebut juga. Saya tak ingat nama dia. Yang saya boleh tahu ni, dulu masa saya duduk pondok Ustaz Wang Lanai almarhum. Ustaz Wang pakai mengajak pagi tu, dia ajak pergi ijtima' ulama fatwa negeri Kedah. Tok guru pondok nak gazet fatwa, dia kena dia kena buat perhimpunan ulama. Dia ada pakar bahasa, pakar fiqh, pakar sains, pakar sajalah. Tok guru seorang pun dijemput. Dia ajak kami beberapa orang pergi juga lah. Dalam kereta perjalanan tu dia bagi kitab seorang satu, dia tolong semak Ustaz. Tolong semak Ustaz. Ni, dia kata dia nak kena bentang berkenaan dengan jual lintah, sewa rumah kepada orang bukan Islam. Lepas tu ada beberapa masalah lagi lah. Dia bagi seorang satu, dia suruh cari dalam kitab tu lah. Lepas tu dia nak baca, dia suruh cari, dia nak baca, dia nak bentang antara lintah. Kan, lintah disebut dalam kitab, ada kitab yang dia bagi tu. Kan, jadi lintah ni boleh jual kerana untuk menghisap darah orang sakit. Kan, lintah ni orang guna apa dia, kalau orang bersedung, ada juga teknik dia, sedut darah kotong. Darah lintah ni dia makan darah kotong. Bisui, orang kena bisui, kan, ambil darah bagi dia, ambil lintah bagi dia isap. Ambil lintah besar, darah bawah besar 2 jari. Kan, orang geli ya, tapi sebenarnya dia ada manfaat. Kan, bagi dia isap, bisui, dia isap sampai dia jatuh. Jangan bagi dia, kita cabut, tarik dia. Lintah pacat bila dia isap. Dan kalau dia jatuh sendiri,
darah tempat yang dia isap tu tak keluar darah dah. Seolah-olah macam dia tutup balik lubang yang dia isap tu. Tapi kalau kita tarik dia dalam keadaan dia tengah duk isap, hak tu duk keluar sampai ke malam, kena ambil benda lain tester lah pelekat. Kan? Tu lintah dia dah panggil lah, dia betok. Kan? Ataupun orang buat minyak, kita pun tahu tu orang buat minyak lintah. Kan? Orang buat minyak lintah untuk kegunaan orang lelaki. Kan? Dan ada beberapa manfaat lain. Kan? Saya duduk berkawan dengan orang belah Kedah lah, belah pedalaman. Lintah tuan-tuan, mereka buat tu, mereka main wow bulan, wow kangkang, wow hak-hak tu. Sederhana besar, lintah hak-hak tu, mereka buat dengung wow. Saya pun mula tak percaya, tengok-tengok memang mereka buat sungguh. Kan lintah dia jadi panjang tu, agak hak besar dia jadi panjang tu, mereka buat dengung wow. Kan, bunyi pun sedap tak? Kan, petarik cekang-cekang dia pun buat dengung wow. Hak tu seksa tu. Kan, hak tu seksa. Kan, tak tahulah, wallah lah, nak bagi dia mati tu, dia kena buat hidup. Bila dia mati dia kecut, tarik putui. Kan, dia kena buat hidup baru dia jadi liat panjang. Tapi mati dalam keadaan jadi dengung wow. Tu tak boleh. Macam buat minyak. Kan, itu adalah teknik-teknik dia. Kan, jadi hak tu dibenarkan. Kan, sebab dia tak boleh makan, kita tak boleh makan lintah. Tapi dia boleh buat isap darah orang sakit atau sebagainya daripada benda yang berguna, maka semuanya itu sah dijual beli. Banyak lah kita kiaslah dengan haiwan haram dijual, haram dimakan, haram dijual. Itu pada hukum asalnya. Tapi jika ada manfaat di sudut pandangan syarak, maka hukum dia harus dijual beli. Kecuali benda-benda najis. Contoh anjing. Anjing ni kita tak boleh belah. Bahkan dia tu najis, nak jual beli tak boleh. Kita dah bahas dah hak lepas. Berkenaan dengan syarat barang jual beli yang syarat mestilah diri dia tu bersih. Kalau anjing, orang guna, orang jual untuk kegunaan jaga ladang. Kan, babi kerja duk masuk, dia pun bela anjing supaya perambat babi. Kan nak selesai masalah haiwan duk mengalar tanah dia pun bela. Hak tu dia tak nama jual, iaitu pindah tangan, naqlul yad, pindah tangan dengan jumlah sekian-sekian. Kan, itu kita bahas dah lepas ni. Cuma haiwan yang haram dimakan, haram dijual kecuali ada manfaat di sudut pandangan syarak. Maka hukum dia harus kan, orang bela tak tahulah, kalau sebahagian tempat kan orang bela burung hantu. Kan, bagaimana bagi jaga apa, jaga bendang, jaga padi. Tikus hidup makan padi, dia pun bela burung hantu. Dia pergi beli, burung hantu tak boleh makan. Tapi ada manfaat tak daripada sudut pandangan syarak? Ada. Dia duk jaga kawalan harta dia, dia jaga, dia duk tanam padi. Tikus dia buat makhluk perosak. Tikus tak boleh belah. Orang belah yang setel tu. Kan. Jadi jadi ada manfaat, hukum dia haruslah. Adapun tembakau sah dijual beli. Sah juga dijual beli untuk mereka yang menghisap rokok. Ni kita jumpa lagi tak ni. Pasal apa? Sebab ia tu tembakau tu ataupun rokok tu termasuk dalam kumpulan barang-barang yang diharuskan. Tiada dalil mengatakan haramnya. Dalil di sini adalah dalil qat'i. Yang kata masalah rokok ni tuan-tuan, macam-macam lah. Orang duk keluar dalil kata Nabi melarang pegang sesuatu seperti ini. Kan rokok orang pegang macam ni. Lepas tu saya pernah lah jumpa orang post dekat WhatsApp, kat mana media sosial lah, pegang sesuatu seperti ini. Mana ada hadis macam tu tuan-tuan? Tak ada kan. Kan, orang
orang walaupun dia nak buat benda baik, nak mencegah, tetapi dia memalsukan hadis, tetap hukum dia palsu ataupun berdosa. Memalsukan hadis Nabi tak sebut, dia kata Nabi sebut, hukum dia berdosa dan haram. Man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Nabi kata siapa yang mendustakan ke atas aku, makna Nabi tak sebut, dia pergi sebut ataupun dia pergi sandarkan perkataan itu kepada Nabi, Nabi kata dia telah menempah kedudukan dalam neraka. Tu jangan palsu hadis Nabi. Dan rokok ni dia haram dia adalah haram ijtihadi. Dia bukan haram qat'i. Qat'i ini adalah haram mempunyai dalil daripada Al-Quran dan hadis. Al-Quran datang mengharamkannya, hadis datang mengharamkan secara jelas, maka itu nama dia haram qat'i. Tak ada ulama khilaf tentang pengharaman qat'i. Adapun haram ijtihadi, dia berbagai-bagai khilaf. Mana dia haram menggunakan ijtihad ulama. Ijtihad ulama kata, ada yang kata haram pasal memberi kemudaratan kepada penghisap. Bila dia hisap, dia jadi mudarat, dia jadi sakit, dia jadi teruk. Sebab kita tak boleh duduk, kita sihat, kita tak boleh bagi sakit badan kita. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, kata Allah. Janganlah kamu campakkan diri kamu ke lembah ataupun ke kencah kebinasaan yang memudaratkan. Wala tulqu di situ, maka kalau orang buat, hukum dia haram. Jadi kalau orang yang tak ada apa-apa pasal, dia pisah lelah hari sakit, hukum dia haram. Itu kata ijtihad. Ada sebahagian dia dah jadi penghisap tegar, tak hisap jadi melalui demam, contohlah kan. Ni ada orang cerita, dan sebahagian memang ulama ada cerita juga. Dia ni memang dah hisap tegar lama kan. Tak hisap dia jadi demam, ngantuk, kerja nak tidur, kan. Jadi tak larat, jadi sakit. Tak hisap jadi sakit, hisap jadi cergah. Ada sengah tu kan, sokok daun, kan. Jadi cergah hisap, dan cergah boleh buat kerja, pergi masjid, pergi sana, pergi sini, cergah elok. Orang seorang monti jadi melalui. Contoh, jika ada macam tu, maka hukum dia berubah. Hukum dia berubah. Sebab tu dia kata haram di sini adalah haram yang kita tengok daripada sudut fatwa kebangsaan tu adalah haram ijtihadi, bukan haram qat'i. Kan haram qat'i yang langgar, maka hukum dia dosa lah. Haram ijtihadi, tengok pada orang tu macam mana keadaannya, kan. Tu kita kata hukum. Sebab tu dalam kitab ni, hak ni kitab ni kita ada baca ni, idaman penuntut, kebanyakan isi kandungan kitab ni yang dinukilkan daripada kitab Matla'il Badarain. Matla'il Badarain yang dikarang oleh Syekh Daud Fatani. Dan dalam kitab Matla'il Badarain itu juga, dalam bab jual beli, Syekh Daud Fatani meletakkan hukum jual tembakau tu harus, kerana harus menghisapnya. Kan. Tapi kitab Matla'il Badarain itu telah ditahqiq oleh Jakim. Jakim buat nota kaki sikit di situ. Kan, dia tak buanglah ayat tu, tapi dia buat nota kaki. Nota kaki dia lagu mana? Fatwa kebangsaan pada tarikh sekian-sekian mengeluarkan fatwa hisap rokok, hukum dia haram. Tak apalah. Tu kita kata kerajaan dia nak memelihara, nak jaga kemaslahatan rakyat. Kan. Jadi kita yang saya dah urai ni nak sebut supaya kita ada beza mana yang qat'i, mana yang ijtihadi. Itu saja. Kemudian tiada sah dijual beli binatang buas seperti singa, harimau dan sebagainya, kecuali yang ada gunanya seperti harimau bintang untuk perburuan. Citah, bintang citah, akan buru. Ni dia citah dah lari kuat. Ada sengah di Afrika,
Orang-orang Eropah dia belah. Kan? Dia ada tujuan perburuan. Kemudian seperti gajah untuk kenderaan. Boleh. Gajah tak boleh makan, tapi dia belah kenderaan, tarik balak daripada hutan buat masuk keluar dan sebagainya, ada kegunaannya. Seperti beruk untuk memetik buah-buahan, dia belah beruk. Kan, dia dah beruk tu bagus lah. Dia ada kerau. Hak tu tak ada apa-apa. Tu makhluk, dia kategori makhluk perosak agak tu. Kerau luku. Kerau luku lain tuan-tuan. Kerau luku ni dia muka dia comel, tapi ganas dia gigit orang. Kan? Dia jenis haiwan yang tak boleh dibelah. Kerau luku kan. Muka dia comel. Kan? Orang tengok Allah comelnya, pegang dia gigit tuan-tuan. Pegang dia gigit, tuan dia gigit. Tu kerau luku. Sebab tu dulu ada sahabat saya, dia nak pergi mengaji, dia nak sambung mengaji di luar, dia nak pergi Syria. Jumpa almarhum Ustaz Wang, Abang Lanai, almarhum rahimahullah. Ustaz Wang pesan kat dia dua benda. Jangan jadi ayam bapak, jangan jadi kerau luku. Enggak terusan tu. Nak pergi mengaji, pergilah mengaji di mana pun. Tapi bila dah tamat pengajian nanti, dah jadi somebody lah, dah jadi seseorang yang alim pada satu ketika nanti. Jangan jadi ayam bapak, jangan jadi kerau luku. Dia balik, Tok Guru tak hurai pun pasal apa ayam bapak, kerau luku. Dia balik duduk atas tangga pondok, duduk melengur pasal apa ayam bapak. Kebetulan kat pondok kami duduk belah ayam, duduk tengok perangai ayam, tengok perangai ayam. Oh, ayam bapak ni kita pun tahu. Dalam satu kampung kan boleh ada banyak ekor ayam bapak. Kalau seekor tu dia duk berasa, dia power, dia pukul habis. Ayam-ayam hak lain. Kan dia berasa, dia berkuasa, dia pukul habis. Betul aja duk kokok lah. Nak duk atas kereta, nak duk atas motor, nak duk atas pagar, duduk kokok lah. Maknanya bila dah jadi seseorang, dah jadi alim, dah jadi seseorang yang mempengaruh dan sebagainya lah, kan, jangan duk berasa hebat. Kan, tu pesanan tu dalam maksud, kan, jangan duk berasa hebat, jangan duk kokok tak tahu lah, kan, dan sebagainya. Tu perangai yang bapak kerau luku kata ni. Pasal apa kerau luku? Kerau luku orang tak belah. Kalau belah dia gigit tuan. Maksudnya bila dah jadi alim, jangan lawan Tok Guru. Kan, jangan duk lawan Tok Guru, jangan duk lawan dengan alim ulama. Dia ada sedikit pandangan berbeza dengan Tok Guru dia. Dia serang Tok Guru dia, lawan Tok Guru dia. Kan? Tu perangai-perangai kerau luku. Jadi tu kita kata istilah metafora yang orang-orang alim duk pakai. Kadang-kadang dia tak sebut lawan Tok Guru, dia kata dia ni kerau luku, bukan nisbah binatang tu, tapi nisbah perangai. Tengok dia ni mengaji alim ataupun jadi seseorang, jadi ahli politik dan sebagainya, tiba-tiba dia ni berkokok kuat ni, mengepak ni. Orang kata dan orang kata dia ni ayam bapak. Bukan bapak ayam. Bapak ayam istilah lain. Kan? Tu kita kata banyak orang duk pakai, orang tua-tua duk pakai. Dia ni ayam bapak ni, tak boleh pakai ayam bapak. Kan, perangai, sudut perangai. Kerau luku, gigit tuan, dia lawan tuan ya. Kan, saja saya nak cerita tu istilah aja. Kan, jadi beruk boleh belah. Kerau orang tak belah, lutung orang tak belah tuan-tuan. Kerau, lutung, babun orang tak belah benda-benda tu. Kan, jadi macam beruk orang jual. Pasal dia boleh naik nyok lah. Kemudian seperti lebah untuk madunya, jual lebah, kan, dia jual, orang jual ni termasuklah kategori lebah ni kelulut. Ada orang jual kelulut, orang jual tu sarang kelulut, satu sarang 400-500 ke orang jual.
Boleh tak beli? Boleh. Pasal apa? Kita nak ambil madu dia. Tu pun dia ada syarat. Mesti dalam sarang tu ada dia punya queen dia. Kalau queen tak ada, buat balik tak di rumah kita, tak sehari main esok tengok kosong. Pi mana habis dia lari, queen tak ada. Raja dia tak ada. Dia syarat nak beli tu, makna kalau kita dia duduk di tempat asal tuan dia, buat main kita beli, buat beli main di tempat kita, di rumah kita, tak makna dia boleh ada dan tak lari. Tu jadi ulama letak syarat apa dia, queen mesti ada. Queen tak ada, tak sah. Jual beli tu, transaksi tu tak sah. Pasal apa? Rugi lah yang si pembeli ni, tak ada manfaat. Dan hukum dia haram lah jika benda tu sengaja. Kan? Tu kata contohlah kelulut, orang jual, hukum dia boleh. Pasal apa? Madunya seperti burung merak untuk hiburan pada warnanya, burung merak. Seperti kucing jinak untuk menangkap tikus dan seumpamanya. Tikus apa kucing bela dalam rumah. Dah kucing lah tikus lalu depan mata pun tak makan lah, duk makan whiskas. Kan? Tapi kucing boleh boleh jual beli, transaksi, walaupun kita tak boleh makan tapi boleh beli, boleh bela. Dia haiwan peliharaan kebanyakan masyarakat kita lah. Bukan kata-kata di Malaysia, dia sedunia. Kan? Sahlah jual beli pada semua itu. Kemudian tiada sah jual beli barang yang tiada berguna dengan sebab sedikitnya, seperti 2-3 biji gandum atau 2-3 biji anggur dan lain-lain daripada benda-benda yang tiada nilainya pada ghalib, yakni pada kebiasaan. Jual beras 3 biji, jual gandum 3 biji, 3 biji RM1. Orang tak pernah jual benda lagu tu. Tapi tiba-tiba dia pergi jual benda lagu tu, sebenarnya pada kebiasaan tak ada manfaat, maka hukum dia tak sah. Ada tak orang jual benda-benda pelik-pelik, tuan-tuan? Saya tengok dalam Shopee ada orang jual daun kering. Jual daun kering, tuan-tuan. Dia pada saya tu bukan kebiasaan. Dalam pada pahaman saya Allah. Bukan pada kebiasaan orang kita jual daun kering. Kegunaan dia bakar sampah, tuan-tuan. Lah, bakar sampah kertas pun boleh. Dak tu pun ada orang beli. Ada orang beli. Wallahu a'lam lah. Kita tengok mungkin saya cek tak habis kan. Tapi ada orang jual daun kering. Jual daun kering adalah jumlah dia bungkus dalam plastik tu, nyak-nyak. Lepas tu jual. Dia kalau kita tengok di sini dalam kita cara kita mengaji ni, barang yang tak berguna pada contoh sedikit. Contoh macam daun kering tu. Kebiasaan orang kan nak bakar sampah sekali pun dalam rumah takkan tak ada kertas selai. Takkan tak ada langsung kan dan sebagainya lah. Apa ada orang beli daun kering. Macam tuan-tuan. Dari itu tiada wajib diganti jika dibinasakan, sekalipun haram dirampas, dan wajib dikembalikan kepada tuannya. Kalau lah harus dibinasakan tak wajib diganti, tapi haram dirampas. Sebab pasal apa haram rampas? Pasal walaupun sebiji, 2 biji barang tu hak milik dia, kena biar duduk kat dia. Lah tak boleh lah ambil. Kalau ambil juga haram lah hak orang, pada sudut rampas hak orang. Kalau ambil juga wajib dikembalikan kepada tuannya. Haram dan tidak sah menjual racun yang boleh membunuh atau mencederakan, sama ada sedikit atau banyak. Tetapi jika banyak boleh mendatangkan bahaya dan sedikit tidak membahayakan dan ada gunanya, nescaya harus dijual. Saya rasa ni pengarang kitab kita lah, dia keluar dia punya pandangan dia. Apa dia? Racun untuk membunuh serangga atau membunuh lalang tidak ada jalan dikatakan tidak sah dan haram dijual.
Yang kita duk guna punya racun benda, racun rumput dan sebagainya, racun tikus. Hak tu tak ada jalan nak kata haram, pasal memang kita kena guna. Kan. Jadi hak dimaksud di sini apa dia? Mungkin maksud ulama fiqh mengatakan haram dan tidak sah itu pada racun untuk membunuh manusia atau binatang yang tidak berdosa. Racun yang memang dibuat khas untuk membunuh manusia, itu tak boleh haram. Dibuat khas untuk membunuh haiwan yang tak berdosa, kan? Yang tak ada, dia tak kacau manusia pun saja, hidup dia racun dia. Itu haram lah. Tapi tak ada kot racun lagu tu. Kebanyakan orang guna racun serangga, racun tengkorak, racun yang memang digunakan untuk haiwan perosak ni. Dibunuh haiwan tak berdosa, tu orang tu lah berdosa. Tapi penjualan tu hukum dia harus, tu hukum dia lain. Kita habis dua tu. Demikian juga haram dan tidak sah jual beli alat-alat muzik dan buku-buku yang mengandungi pengetahuan yang diharamkan. Kan? Alat-alat muzik yang mana? Yang melarakan, yang melalaikan. Jadi asalnya muzik ni pada keghaliban dia adalah perkara yang melalaikan. Buat seseorang manusia jauh daripada mengingati Allah. Kan, melalaikan hati dia, melalaikan fikiran dia, tingkah laku dia, ada sampai tak semayang dan sebagainya. Ulama hukum atas tu. Jadi kebiasaan melalaikan, maka alat tu pun dia jadi alat yang melalaikan, dikatakan sebagai alat yang lara. Alat yang lara, maka hukum dia haram dijual beli. Tu. Ni dalam kitab. Kan. Pokoklah tuan-tuan kata, saya ada gitar. Macam mana saya beli? Saya duk goreng petang-petang, duk main gitar. Kan. Duk goreng lagu ekspedisi, lagu mana ni? Kan. Hak tu kita tengok fatwa mu'asirah. Fatwa ulama terkini lah. Macam mana? Ada sebagian ulama fatwa ulama terkini, dia kata main. Dia kata main. Alat muzik ni dalam kita kata keadaan dia tidak melalaikan seseorang daripada mengingati Allah ataupun sekadar hiburan sementara dan sebagainya, yang tu hukum dia harus. Hukum dia harus. Kemudian kita berarti yang ketiga, bahawa keduanya, penjual dan pembeli, ada kuasa memberi atau menyerah bagi menerima barang harganya. Wallahu a'lam. Wala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qadri wa musa wa dhakara. Wa sallallahu